Okay, next kita ada kuih ni. Yang aku sempat tanya tadi, akak tu kelam kabut orang ramai. So dia kata ni kuih 3 beradik. Ui, bau pantai, sedap. So kita rasa sikit. Ni aku rasa kalau tak ada peti lagi sedap ni. Macam ni. Korang tahu tak apa nama dia? Kalau tahu, korang tulis kat bawah sebab aku tak tahu, ni first time aku tengok. So kita ambil sikit, kita rasa. Ni kita simpan. Macam ni, dia ada, tak tahu lah ni santan, tapi dia letak berwarna hijau ataupun dia letak air pandai. Lepas tu kat tengah ni macam tekstur kulit koci tu. Kita rasa sedap ke tak? Tak tahu, tak pernah tengok kuih ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dia rasa tepung, tak manis. Dalam dia pejal. Muka sekali macam tu kan. Pejal, dia tak manis. Santan dia berlemak, berlemak masin. Cuk minum petang sedap lah juga. Boleh layan.